kena kunci drag ni, bagi lock, tak bagi masuk air, kunci. Okey, lepas tu basuh je, cuci. Okey, aku atas sikit. Untuk brain spinner ni kau boleh cuci mana-mana je, so you drag, cuci bawah, gosok-gosok, pakai tangan saja. Okey, ni brain DC pula. DC pun kau kena kunci dulu, tension knob dia, lock knob dia, kau kunci je semua. Lepas tu kau basuh je. Basuh pastikan keadaan macam ni, dia tak boleh diterbalikkan lah. Cuci dia punya ni, kalau kau terbalikkan kau kena tengok dia ada lubang dia. Kalau nanti kan masuk air dia, okey, lubang dia kat sini, kau jangan masuk air kat situ lah, yang penting. Okey, lepas tu kau letak atas tisu.